Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nam nak share satu resepi yang memang sesuai sangat kalau anda ada simpan daging dan tulang daripada korban. Kita nak masak sup tulang gearbox yang padu, berempah dan pekat rasanya. Kalau ada tulang gearbox tu memang terbaik. Tapi kalau tak ada pun, guna je tulang bahagian lain, tak ada masalah. Macam dalam video ni Cik Nam campur. Kita guna ramuan rempah homemade yang direbus api sederhana. Lama-lama tu sampai daging masak empuk. Tambah pula bahan daripada tumis darat. Lepas tu hidang sup panas-panas. Confirm satu rumah lah berselera. Yang bestnya kuah dia tu kaya dengan kolagen daripada tulang. Memang sihat dan berkhasiat. Makan dengan nasi putih panas dengan air asam kerisik utara, memang cukup lengkap. Tak payah lauk lain dah. Jom kita mula masak. Bahan utama, daging dan tulang ni Cik Nam guna lebih kurang 1,5 kilo tulang lembu. Tambah juga lebih kurang 300 gram daging lembu pejal, bahagian brisket. Yang ni untuk ekstra protein lah. Dan untuk lebih special tu Cik Nam tambah 2 ketul tulang gearbox. Macam Cik Nam cakap tadi, kalau dapat memang bonus lah. Semua ni bilas bersih dulu, buang darah beku dan sisa kotoran tu. Lepas tu toskan. Untuk bahan bancuhan rempah homemade, ambil 5 ulas bawang putih, 5 biji bawang merah kecil, cincang kasar dan 2 inci halia. Cincang kasar semuanya ni. Tambah juga 3 ke 4 biji buah keras ataupun kemiri. Tujuan letak ni untuk rasa kuah sup nanti lebih berlemak. Kita kisar bahan ni halus-halus bersama dengan 1 sudu besar lada hitam. Dan kalau ada, boleh tambah sikit kaskas untuk aroma. Yang ni optional je. Tambah air sikit dan kisarlah sampai halus. Dan ni rempah kering, 2 sudu besar serbuk ketumbar, 1 sudu besar jintan manis dan setengah sudu besar jintan putih. Kalau nak guna yang biji pun boleh, tapi kena kisar halus dulu. Gaul rata dengan bahan kisar tadi sampai jadi satu paste rempah yang pekat. Set aside dululah paste rempah ni. Daun-daunan hijau-hijauan pun kita siapkan awal-awal. Potong daun sup, daun bawang. Yang batang daun bawang dan daun sup ni kita asingkan. Yang ni Cik Nam nak masuk masa kita renyah sup nanti. Dan saderi ataupun seleri. Kalau suka boleh juga ketuk 2 batang serai dan masuk sekali untuk aroma. Tapi Cik Nam tak letak kali ni sebab dah ada seleri tu, letak banyak dah cukup lah. Sekarang kita boleh mula masak sup. Guna periuk yang besar dan dalam. Masukkan air dalam 2 ke 3 liter dulu ataupun agak-agak tenggelam lah bahan-bahan kita semua. Tulang gearbox, tulang lembu, daging bahagian pejal ni, kalau masak slow cook, daging tu tak kering, moist dan lembut je dan rasa memang lebih lah dalam sup. Dan didihkan semua ni dengan api yang besar. Bila air dah mula mendidih, proses ni cepat je sebenarnya. Akan keluar keladak ataupun buih-buih kotoran. Boleh nampak kan? Kita skim atau kaut buang, guna skimmer ataupun senduk pun boleh. Tujuan tu supaya kuah kita nanti lebih bersih, lebih pure rasa tu sebab bebas kotoran kan. Sup pun akan jadi clear lah kalau sesiapa nak buat sup yang bersih jernih. Lepas dah skim, masukkan semua paste rempah yang kita bancuh tadi. Gunalah air sikit bila bilas mangkuk tu. Masukkan batang daun sup, batang daun bawang dan 2 bungkus sup bunjut. Cik Nam guna adabi. Dalam sup bunjut ni ada bahan-bahan rempah kasar macam cengkeh, kayu manis, 4 sekawan tu lah kan, dan macam-macam lagi. Seleri,
Biarkan semua marinate atas api sederhana lebih kurang 1 jam ataupun lebih sampai daging dan tulang benar-benar empuk. Kalau tulang tu isi agak-agak nak tertanggal tu. Kalau nak cepat boleh guna pressure cooker. Tapi sebenarnya hasil kalau kita rebus slow sampai lembut lagi sedap tau daripada guna pressure cooker. Tapi lambatlah. Untuk tahu daging dah empuk ke belum, boleh cucuk dengan garpu. Kalau senang tembus dan nak luruh dari tulang, maksudnya dah cukup empuk. Kalau nak ikut petua, boleh letak sudu stainless steel dalam periuk ni waktu rebus daging. Petua orang tua-tua lah kan. Katanya boleh bantu daging cepat empuk. Masa ni bolehlah tambah dengan garam, penambah perisa, ikutlah cita rasa. Garam memang petua dia kita tambah lambat. Kalau kita masuk garam awal-awal, daging tu akan jadi keras. Okey, sekarang kita buat tumis darat. Iris nipis 5 ulas bawang putih, 5 biji bawang merah kecil dan halia dalam 1 inci, racik haluslah. Cik Nom suka tumis darat ni. Kenapa nama tumis darat? Entahlah. Sebab aroma tu dia memang naik lain macam. Kuah sup kita akan ada bau tumisan tu yang lebih wangi lah. Panas minyak dalam kuali, jangan banyak sangat. Tumis bawang putih, bawang merah dan halia yang hiris tadi. Tambah juga sehelai daun pandan. Kemudian tumis sampai naik wangi, sampai bawang tu garing dan warna keemasan. Wangi kan, memang semerbak satu dapur. Ada orang suka tumis dengan 4 sekawan. Cik Nom dah tak tambah dah. Sebab sup bunjuk tadi kan dah letak 2. Bila dah garing, tuang je masuk dalam periuk sup tadi yang waktu sup tengah menggelegak tu. Dengan minyak-minyak sekali, boleh tambah. Cepat-cepat tutup balik periuk dan biarkan aroma tu sebati dengan kuah sup. Okey, boleh juga kalau nak tambah serbuk lada sulah sikit untuk extra kick lah kuah sup tu. Akhir sekali, boleh tabur dengan hirisan daun sup, daun bawang, boleh perah limau nipis sikit dan tabur bawang goreng juga. Hidang panas-panas dengan nasi putih, memang cukup lengkap. Nak lagi sedap, boleh makan dengan air asam kerisik style utara. Cik Nom dah pernah tunjuk sebelum ni. Tapi kalau sesiapa nak cuba buat, resepi ada dekat description. Siaplah sup tulang gearbox kita hari ni. Daging dia memang cukup moist dan lembut. Senang je tanggal daripada tulang. Kuahnya pekat, rempahnya tu cukup rasa. Daging yang lembut, sumsum gearbox pun boleh cair dalam mulut. Kalau rebus lama, insya-Allah rasa tu lagi padu. Dan bau tumisan darat memang naikkan selera. Berkena dengan air asam kerisik utara, memang padu berhampa. Cicah roti pun layan ni. Diharap korang semua cuba buat kat rumah. Yang tak pernah cuba tu jangan takut, boleh ikut resepi ni, insya-Allah jadi. Bolehlah jadi menu istimewa waktu hujung minggu, waktu kenduri ke, nak panggil family kan. Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye.